Ini latest single Bella kan? Ya, betul. Cerita sikit Bella. Okay, sebenarnya lagu ni dah lama. Tapi baru berkesempatan untuk kita release. Dan Alhamdulillah sekarang masa untuk kita promo pula. Dan lagu ni mungkin ramai yang tak tahu. Komposernya memang Danish Sufyan sendiri. Oh, Danish yang buat lagu ni. Dan pencipta lirik juga. Ya. Okey. So he's very talented. Lagu ni kira macam hadiah untuk kita berdua sebab dulu kita selalu cover lagu-lagu orang. Betul. Oh, you guys memang dah lama. Lama cover semua lagu-lagu orang. Actually lagu ni pun wujud sebabkan nak tunaikan permintaan orang ramai because of our covers dulu. Masukkan our social media kan. So ramai yang request untuk kita orang keluarkan lagu single sendiri untuk duet. Itu hasilnya lagu Akhirnya Kamu. Tapi macam mana Dennis boleh dapat idea Akhirnya Kamu tu dari someone punya story yang real ke? Tapi patutnya tajuk dia Akhirnya Cover. Akhirnya Cover. Dah lah dalam ini bukan tak cover dah. Akhirnya Kamu. Macam mana Dennis? Okay, lagu ni macam Bella cakap tadi sebenarnya daripada last year lagi untuk tunaikan permintaan orang ramai. Actually storyline lagu ni rekaan semata-mata lah. Tak ada kisah benar ke apa tu. Cuma lagu ni mengisahkan tentang seorang yang mempunyai past relationship yang tidak berapa manis yang membuatkan dia tertutup pintu hatinya untuk masuk lagi dalam dunia percintaan. Tapi semuanya berubah apabila dia jumpa the right person. Gitu. Complete story dia tu. Macam cerita sebenar je. Alright, itu storyline dia. Story lah. Tapi kalau to the tajuk dia tu, Akhirnya Kamu. Agak-agaknya siapa kamu tu? Itu Bella boleh jawab. Bella jawab ke? Nak tukar tajuk dia Akhirnya YB. Akhirnya YB. Okay, sebenarnya ramai juga yang tak tahu masa kita lagu ni memang dah siap kan, lirik dia dah siap, cuma masa pemilihan tajuk lagu tu macam terlampau banyak tajuk lagu yang tak tahu mana yang sesuai. So Bella minta YB untuk pilih kan. So dia pilih. Thank you. Tajuk ni YB yang pilih. Akhirnya Kamu. Mesti Kita membuatkan lagu ni bertambah lagi special sebenarnya sebab 3 orang terlibat. 3 orang terlibat Alhamdulillah. Sebab dalam muzik video pun ada juga penlibatan YB. Betul, Tapi next music video kita panggil Nabil dengan Amila. InsyaAllah. Kita aminkan. Amin. Sebab Akhirnya kami. Baik. Okey. So, yelah Bella kan sibuk juga dengan syuting, dengan show, dengan apa ni. Juri lagi. Lepas tu pagi tadi radio lagi. Ya Allah, rajin sangatlah Bella. Macam mana? Kena rajin lah untuk anak-anak. Ya, baguslah. Alhamdulillah. That's it. Baik Syam. Alamak. Sila. Aku yang seronok. Umi. Abang, apa khabar bang? Lain kau Enak, Umi. Tapi kita boleh peluk bang. Kita boleh peluk bang. Kita lain kita punya hubungan tu. Okey, tahniah untuk 4 episod yang dah berjaya menangkap hati penonton-penonton ni. Malaysia Indonesia pula tu. Betul. Dan saat aku tahu ni juga di apa tu orang kata, dia mempertengahkan Psycho punya scene Bil. Tapi kali ni saya baca sinopsis, saya ingat yang Psycho awak. Tapi Umi kali ni Umi memegang watak antagonis Umi Ya betul. Awak penyondol lah dalam cerita ni. Ya, saya penyondol dalam cerita ni. Awak ngaku bagus. So kalau Ana isteri kepada ni lah Zarif lah. Ya betul. Okey. Ni kawan baik ni kalau tak silap kau. Kawan baik. Macam mana betul boleh terjadinya perasaan ke abang Zarif tu? Semuanya salah lelaki, perempuan tak pernah salah kan? Saya setuju. Saya setuju. Setuju juga. Aku tak ada cakap apa. Condol pun tak salah. Tak boleh macam ni Umi, tak boleh macam ni. Salah lelaki. So, Dia buka macam ruang, mana dia ni? buka ruang. Dia buka ruang. Saya pula buka ruang. Zarif lah bukan aku. Zarif lah. Tapi betul lah. Zarif betul lah. Zarif betul lah. Zarif lah yang buka Dia ruang. tak dapat apa yang dia nak daripada isteri dia, dia cari kat orang lain. Boy. Apa yang dia tak Siapa dapat cakap? Sabar. Tapi yang tu I kena agree dengan Zarif. Okay. Sebab memang Amina tak 2 bagi versus apa 1. yang Zarif nak. Alamak, fight Amina, apa yang awak tak bagi dekat suami awak ni? Cuba awak cerita dengan detail. Sampai Maira masuk line ni. Dia tak bagi saya attention. Ya. Kenapa awak sibuk dengan apa? Saya busy, Okey. tapi kita yang tanggung suami. La ilallah. Biar awak hidup. Dia bukan tanggung, aku kerja untuk dia. Tak. Dia dapat kerja sebab kita tahu. Awak dapat kerja sebab Ya. Lebih kurang macam tu lah. Ada juga kerja, bukan tak kerja. dispatch. Tak.
Photographer. Photographer. Fotografer. Seronoknya kerja. So kalau Amaira cakap tadi, Zarif buka Okey. ruang. Amaira juga kawan baik kepada Amina. Ya, betul. So macam mana, siapa yang mulakan langkah sebenarnya? Zarif. Serius Tak sengaja, tak sengaja. Zarif yang Dia sebab membuka ada langkah. guru ada kilat, boom, terkejut. Tu macam Bang. Itu melata. Itu melata. Melata terkapal lu. Melata sampai terkapal. Alamak. Ya. Aku ingin bertanya di kau. Tanyalah. Pernahkah di kau menonton batu belah batu bertangkup? Mestilah. Aku tahu ceritanya. Ceritanya pasal yang batu tu makan telur. Yang kepunan telur emaknya. Ini. Ni Bel ni. Janganlah panggil nama betul dia. Tok-tok kan? Tok. Yang Bel ni Bel dah kena sumpah. Sebenarnya dia ini antara method acting dia paling power. Yes. Dia jadi ayam lah. Itulah pasal. Method sangat Bel. Ah. Semua maknanya betul lah semua job dia ambil, sampai offer ayam pun dia ambil ni. Baguslah Tapi Bel. kita nak tanya juga kas-kas ni semua kan. Selain daripada Fimi kita tahu. Dulu pun cerita-cerita hikayat Fimi banyak berlakon. Kalau yang lain-lain, pernah tahu tak cerita batu belah batu bertangkup ni? Ara? Sejujurnya tak. Awak tak pernah dengar daripada kecil? Awak novel apa kan dulu? Dia Red Riding Hood, Cinderella, dia tahu Jackfruit, yang lah. Jackfruit tu. Betul. Putri dia ada motif dia sebab abang dia kena sumpahan batu belah tu. Jadi Putri tahu yang Melo ni dia pandai mengubat. So kita minta tolong dia. Bukan. Bukan. Oh, pandai mengubat. So kita minta tolong dia. Sama-sama lah kita nak hancurkan batu belah tu. Itu bukan spoiler Tak. Oh, tak. Semua dah tahu lah. Dalam cerita ni pada mulanya untuk first dan second episode, kalau kalian layan dia Kalian bagus lah ya awak. semenjak ni kan. Bila dah akan datang hari Jumaat ni jam 9 malam di Astro Ceria, Yes. akan munculnya episod 3 dan 4. Dan kat situ akan ada pengenalan watak-watak yang baru, tetapi di ujung-ujungnya sebenarnya setiap watak ada intertwine. Imam request minta Amsyah belanja sikit lagu. Apa Amsyah tajuk dia? Hikayat apa? Hikayat Arjuni. biasa Sempena Arjuna. Melo sebenarnya yang pandai berubat. Ya. Aduhai sayang, baik-baiklah berjalan, makin dipandang bertambah manis. Betul sikit Sikit je lah. Betul. Minta sikit. Okey Dapat Mi, sikit. kat mana nak tengok pukul berapa, apa jadi di penghujung rancangan? Boleh, terima kasih Kak Melo. Jadi pada semua yang dah tengok episod 1, episod 2, kita minggu ni kita akan keluar lagi sekali 2 episod juga. Okey. Dan untuk minggu-minggu seterusnya akan keluar 1 episod. Kita ada 6 episod saja. InsyaAllah bulan 3 tahun depan second season. Amin. Jangan lupa saksikan setiap hari Jumaat di Astro Ceria jam 9 malam. Tetapi kalau terlepas jangan risau, boleh tengok di Soka dan juga Astro Go. Alright. Sebenarnya kita nak kena tanya Betul. Bel ni lama dah kita sisihkan dia. Maklumlah kat sini no pet allowed. Kau kena tanya clear, Bel. Clear. Bel. Bagi mic. Oh, Bel. Tok-tok. Tok-tok ke Bel? Tok-tok. Susah tak nak bawa watak Bel? Saya tak susah nak menjelma menjadi Tok-Tok versi Beng Asri. Yang menjadi masalahnya, susah tak Beng Asri menjadi Tok-Tok? Siapa suruh dia ambil job jadi binatang? Banyak-banyak watak binatang juga. Jadi ayam juga dia nak. Tapi nasib baiklah dia ambil watak jadi ayam ni. Kalau dia ambil jadi batu, dah tak bergerak si Bel tu. Yan dia. Okey. Kesian Bel, batu karang. Batu belah. Batu belah. Kita mulakan dengan kumpulan Kampung Indera Loka untuk menjual pantunnya. Silakan. Dipersilakan. Saya nak jual pantun. Buka. Cantik sungguh mentari pagi. Amboi. Burung kenari bersiul riang. Siola. Cip. Kau kata kau sayang pada isteri. Kau takut bini bro. Tapi kenapa di belakang berlakunya curang? Bang, dia sudah jual bang. 45 saat. Sabar bang. Sabar. Curang. Dia curang. Tahu curang. Sampai bergendang benda ni. Pada bagan lah. 45 saat. Benda tengah hype. 2, 1. Dipersilakan untuk membalas. Bang, silakan bang. Nak beli ke tidak? Okey dengar. Nak beli.
Abang Isyam beli. Kawan kau tunjuk kat aku. Kata tanya kita tapi kau cakap pasal curang. Maafkan saya. Okey bang, sila bang. Okey, sila bang. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam drama aku curang. Cakap. Tu dia. Dalam drama engkau derhaka. Jangan nak mencari salah orang sahaja. Engkau sendiri mencari malapetaka. Luar biasa. Yo, kita kembali dalam Meletup bersama dengan penyanyi Cak Cekuk Keladi Wewe. Kena cekup badan muka. Yes. Wani Carey. Assalamualaikum. Sebelum tu kita nak ucapkan congratulations Tuan Ni. Yes. Cak Cekuk dipilih salah satu lagu untuk persembahan human grafik sewaktu kemerdekaan. Wow. Alhamdulillah. Hebatlah. Memang tengah mendunia lah lagu ni Wani. Alhamdulillah. Dan baru-baru ni pun lagu ni jadi lagu yang dipilih untuk ASEAN juga. Betul. Saya rasa sanggup besar hati lah. Kiranya macam ini rezeki untuk lagu saya berseorangan. Setelah sekian lama naik balik lagu Cak Cekuk. Alhamdulillah. Tapi kita tak bawa Wani seorang je hari ni. Ada member? Aku bawa member dia. Oh, kau bawa siapa? Aku bawakan member dia. Oh, bawa dah. Kalau yang jawab aku bawa member dia. Oh. Siapa member? Cuba betul siapa? Saya itulah siapa agak-agak Wani Tapi bawa. dia bukan siapa. Dia binatang. Dia binatang? Ha-ha. Ini hari memang hari binatang lah. Tadi ada ayam. Oh, Bel, yang ni Bel. Oh, ini dia. Yes, itulah kawan saya. Boleh tak tu? Sama. Sama dua-dua perangai binatang. Tak baik. Kita ada Rimo. Rimo Rashidi. Bukan. Bukan. Ini Rimo dalam Oga and Friends season 2. Ya Allah, Oga and Friends ni memang best. Abang hari-hari tengok Oga and Friends. Janji. Lagu dia best. Oga. Oga. Wani? Bukan. Yang Bukan terbaru ni bang. apa keunikan kelainan Oga and Friends season tu? Yang ni watak baru dalam Oga and Friends. Oh, ni kawan Oga and Friends. Oh, ni kawan dia. Kawan. Watak dia Oga and Friends lah. Okay. Jadi Rimo ni kawan Oga and Friends dan saya merupakan penyanyi untuk lagu OST. Sini. Oga and Friends juga. Meh sini meh. Tajuk lagu yang akan saya nyanyikan hari ni adalah Kuatnya Kita. Kuatnya kita. Macam Rimo. Rimo kuat ni hari Rimo ni. ni. Jangan makan member saya. Oh, menggigit budak ni. Bahayalah. Ya. Bahaya. Nampak je kecil macam ni bang. Oh, bahaya. Video yang you guys tengok ni pendek je. Nak tengok yang panjang, tengok di Astro Go.